Ni tempat yang langsir tu? Tak. Ha? Ini tebal ni, tengok ni. Macam langsir rumah mak aku je kau ni. Mana yang letak ni langsir tu? Ha. Lain. Assalamualaikum. Saya nama Wan. Okey. Tengok enjin B. Enjin B telah dipersiapi. Persiapi ke persiapan ke? Telah disiapkan. So, ni Abang Faiz kita. Dia hari ni dia nak bergaduh lagi dengan saya. So, hari ni dia akan nolong saya lah seharian hari ni. So, dia ni tak tengok video saya. So, dia tak tahu komen-komen pasal dia. Pagi tadi saya dah tunjukkan kat dia. Dia orang cakap, oh patutlah lama tak nampak Haji Faiz. So, suka dia. Tapi ada lagi satu komen tu dia tak suka baca. Dia tak nak dengar pun, tutup telinga. Oh, Faiz sekarang semakin besar dia tak suka benda tu. So, korang jangan komen-komen macam tu Kalau tidak, saya bawa dia dengan Abang Baby pergi HQM nanti. Hari ni kita akan menyambungkan lagi untuk buat cross member. Cross member di bawah ni original dia tak boleh pakai. Ini adalah cross member original. Dia tak boleh pasal ada exhaust. Boleh lah kalau kita nak buat exhaust ke tempat lain, tapi tak nak, saya nak ikut laluan exhaust yang sebenar. Sebab we want the exhaust flow, the original exhaust flow. Okay, so cross member kita akan buat yang lain. Ada orang cakap bawa kereta mengempor-ngempor. Kereta ni bila dah masuk VTEC, dia mengempor kanan, mengempor kiri, gear 1, gear 2, gear 3. The rule of physics. Sebab engine dengan gearbox dia bercerai. Dia sambung kat tengah-tengah sini. Berapa berat gearbox, berapa berat engine dia dah kira bila torque sampai. Dia ada dry shaft. Sebab tu mounting mestilah ikut selari dengan penyambungan exhaust ini. Sebab tu dia punya bracket mounting original ni saya tetap pakai juga. Sebab saya nak mount dekat situ, dekat gearbox tu, untuk dapatkan dia punya torque distribution dia kiri kanan dan dia punya ayunan tu. Kalau you letak mounting kat sini sebab kononnya sini ada kosong, so letak belah ke, kalau ni belah kanan, so bila tukar gear, so sini dia kurang bergerak, sana bergerak lebih sikit aja. Tapi bila dia sikit tu, tapi engine power tu travel ke drive shaft pergi ke sana, dia akan terlebih ke sana dan macam gitulah. So kadang-kadang bawa gear satu, masuk gear dua, lagi satu long wheelbase mesti kena kira. Caster tu kena pakai sebab kita boleh adjust wheelbase depan sampai belakang, kena sama kiri dan kanan. Kalau tak sama, dia akan tarik gear satu masuk gear dua, bagus. Gear tiga, masuk. Okey, kalau Honda kan dia pakai caster original. Last dia pakai bush tu kita boleh ikat skru dia sampai mana maximum yang maksimum je. Kita kena beli yang jenis adjustable. Kita kan ada banyak absorber adjustable. Itu tak boleh, itu besar sangat. Yang ni kita beli yang dia nama dia ada pillow ball ujung dan depan belakang dia ada pillow ball lah. Bila kita adjust tengah-tengah dia boleh tarik berapa banyak kita nak, ikut suka hati kita lah. Kau tak nak rampas mic ni daripada aku? Sibuk. Macam gitulah dia. Kita cerita pasal long wheelbase. Dia punya length. Depan dengan belakang, kiri kanan mesti sama. Kalau tidak, memang you takkan dapat alignment yang cun. Lagi satu launching yang cun. Anyway, kereta ni bukan untuk buat drag pun. Kereta ni untuk saya pergi jalan-jalan, tengok KLCC semualah. Mungkin pergi Terengganu ke, boleh. Okey, tapi jangan pegang penyu jangan. Kita nak simulatekan ketika menukarkan power, menukarkan gear. Faiz, okay, ni point untuk mounting engine original kat sini, untuk gearbox dekat situ. Okey, ni ke depan sikit, tanah ke belakang sikit. Honda ni dia punya timing belt pusing terbalik. So bila tekan minyak dia akan macam gini. So nampak dia main tak sama so dia burden more to there. So sebab tu kita kena letak macam mana, whether you like it or not, you have to put there. Tempat nampak ni mounting depan pun kat sini juga. So mounting sini mesti selari. So siapa-siapa kalau nak buat engine depan punya conversion, rule of physics you have to follow lah. Bukan hanya untuk ikutkan kecantikan ataupun more to fitting, tetapi dia punya fizik punya motion, engine motion mesti you have to follow. Boleh ke aku main macam ni sambil kau buat kerja tu? Boleh. Boleh. Kita kacau dia.
Okey, ngam. Okey, Faiz buat mounting depan, saya buat mounting belakang. So, bahagian belakang sempit. Since ini adalah original mounting depan, tapi saya akan guna pakai mounting yang depan ini, D ni, untuk dipakaikan dekat belakang. Sebab dia lebih kecil. So, mari sini. Dia tak duduk tepat. So, saya akan membuatkan dia duduk dengan tepat sekarang. Okay? Mari kita belajar caranya. Ni tempat yang langsir tu? Tak. Ha? Ini tebal ni, tengok ni. Macam langsir rumah mak aku je kau ni. Mana yang letak ni langsir tu? Ha. Lain. Cukup ke ni, Bais? Macam nonet je. Cukup. Bracket belakang serupa original juga pakai bang. Ni sebenarnya panjang sampai ujung. Kita ni tetap akan pakai juga. So disebabkan kita nak masukkan radiator dengan condenser, saya akan extendkan yang depan ni ke depan sikit. Tu. Dia panjang tau. Dia panjang sampai ujung. Tapi kita kena kerat dia. Lepas tu saya akan tambah besi sini, extendkan ke depan. Nampak ni ada bar ni. Saya nak kukuh sekali untuk memegang chassis. So kita akan pakai skru-skru je. Sebelum ni dia rivet, nampak dah jahanam. So saya akan buat besi baru ada. Tengah kita buat-buat ni tadi, saya acukan radiator yang lama. Sebab radiator lama tu tak cukup lah untuk enjin VTEC. Memang tak cukup lah, bukan kod. So saya beli EK punya. So tak sempat nak pergi ambil. Saya minta Zuranya pergi dekat Top Sound dekat Pandang Indah tu, angkut satu. Ni apa brand ni Zura? Ni lelaki kalau dia buat unboxing macam gini lah. Oh, shot mah. Hadiah. Terima kasih Zura. Aku yang bayar, kau tolong ambil je. Dan inilah cara-cara orang lelaki unboxing. Okey, kawan saya yang kedai Top Sound tu, nama dia Prem. Dia memang melayan saya lah. Kalau dah lewat pun saya call, dia kata tak apa, saya tunggu. Dia dah tutup kedai pun dia buka balik. Sorry Prem. Itulah mak Faiz. Kau jangan jealous Faiz. Siapa kata tak muat? Muat mah. Siapa kata tak boleh masuk aircon? Mana itu barang? Nanti orang ingat ke saya pakai intercooler pula. Akan masuk ke bawah ni. Kita akan buat macam ni. Okey. Saya akan pasangkan dia macam ni. Itu tadi apa nama benda putih tu kat sini. Itu saya akan buat cover besar punya. Sampai sini lah. So bahagian sini masih boleh letak kipas kecil lah. Kipas kecil, lepas tu sharing sikit dengan kipas aircon, dengan intercooler effect sekali. Aircon boleh jadi beku lah. Kau ingat apa? Boleh letak kipas kecil kan? Kau tidak mempercayai aku cakap. Aku dah kata dah. Beli kipas 4 inci ada jual. Memanglah aku dah fikir dah semua tu Faiz. Okay, saya balik dulu lah. Alright, nanti kan kita akan mount ini dua. Tengok bagaimanakah caranya. Ada orang bertanyakan juga, grill macam mana? Faiz, tepi sikit. Sedangkan radiator tu ada kat sini. Betul ke ayat aku sedangkan? Okay, radiator tadi kat sini kan guys. So sebelum ni originality dia berada dekat sini. Tahu? So kalau kat sini tak muat. Muat Faiz? Mana dia muat? Okay, ni kita akan buka. Mak Saleh pakai ni kat bawah. So ni akan turun. Lepas tu saya akan potong lah ni. Potong semua ni. Okay. Itu saya nak buat plate besi.
Bersih macam ni, masuk sini. Lepas tu buat lubang 2. Okey. Yang ni memang boleh buka lah. Letak kat besi tu. Dan lubang 2 tu saya masukkan ni. Grill ni kat sini. So daripada tepi lampu sini dia akan terkeluar sikit. Macam Shelby GT500 Mustang tu. Lampu dia terkeluar sikit macam ni. Lampu dia kat dalam. Betul. Okey. Dia pernah tengok ada manusia. Dia punya kening ni ke depan je ni. Lepas tu mata dia kat dalam. Hidung mancung. Pernah tengok? Orang Hindustan kan banyak. Dia bila hujan kan, dia tak kena mata. Sebab dia punya dahi dia tu. So dia macam itulah, mata dia kat dalam. Dia punya tu macam itu. Nampak garang lah. So itu kosmetik saja, tapi yang penting rupa first gen tu masih ada. Dan dekat dalam ada VTEC. Saya akan jawab sebelum orang bertanya. Mesti ada orang tanya, Pak Ish. Tanya apa tu? Pak, enjin tu tak cuci dulu ke? Kalau saya punya jawapan, memang kena cuci lah. Sebab ni sekarang ni kita tengah buat dia punya mounting depan belakang kan. Yang kiri kanan dah siap, depan belakang tu hampir siap lah ni sekarang. Dan kita akan turunkan enjin ni, cuci macam baru. Tapi bukan saya yang cuci. Budak-budak lah, kau kan dah senior. Orang Cina tak balik lagi. Apa saya tak balik lagi? Kau mau kena tiaw sama saya kah? Okay, stay tune. Tinggal lagi sikit lagi. Alright, kita tengok macam mana radiator akan boleh masukkan. Kita boleh masuk. So kita akan letak macam ni. So boleh masuk 2 kipas tau. Ha? Boleh masuk 2 kipas. Cuci depan belakang? Tak, kiri kanan. Oh, kiri kanan. Lepas tu nanti aku jadi ais kat dalam. So okay guys, kita dah fitting engine, radiator, saya punya intercooler ni. Ni intercooler sebenarnya cooler aircon, condenser. So saya buat stepping dia lah sebab dia dah terkeluar ni. Terkeluar sikit, saya buat stepping pakai besi ya. So nanti kita unboxing lagi. Semalam kita telah membelikan itu radiator. So kita membelikan kipas untuk aircon. Just ngam-ngam macam ni lah. Okay. Cun-cun guys. Tak ada nampak macam ada polystyrene ke apa. Tak best lah unboxing macam ni. So bonnet pun kita dah align. Nanti saya masuk lampu sini. Lepas tu grill dia akan terkeluar sikit. Okay. So sini saya akan tambah macam Shelby GT500 dan mata dia kat dalam. So dia punya grill kat luar. Tak ada rupa kereta lah sekarang ni. Penting grill ni klasik masih kita kekalkan lah. So ni saya akan trim pakai yang sepatutnya aja. Lain-lain ni semua tak payah pakai. Okay. So thank you so much for watching guys. We continue for the next episode. Kita nak pasang lower arm apa benda semua. Turun, kita nak ukur wide body fender. Body sikit lah. Right about tu whack tekor lah.